Di air kuning dia pergi cari ligan babi. Patutnya dalam URA ni dia patut Komen tawar dia untuk pergi melawat kawasan-kawasan yang dikatakan akan terlibat dalam pembaharuan semula bandar ini, kawasan yang busuk, yang environment dia, landscape dia teruk dan sebagainya. Patutnya kita pergi tengok dia ligan tikui. Patutnya macam tu tikui banyak. Jadi bukan babi saja. Jadi di air kuning dia bawa satu busuk kan. Jadi bila mari dalam URA ni, Akta Pembaharuan Semula Bandar ni, dia nak kekalkan kebusukan. Soalnya begitulah bagi saya. Dia nak kekalkan kebusukan. Dia nak kekalkan environment, kawasan-kawasan rumah flat dan sebagainya yang dah lama, yang busuk, yang kalau kita boleh tengok bukan sahaja di Kuala Lumpur tapi di Kedah, di Alor Setam pun ada. Saya boleh tunjuk depan Masjid Bukhari, flat Alor Malai contohnya, flat Taman Setiajaya dekat dengan Tol, itu antara flat lama. Sebab akta ini macam disebut oleh tuan lawyer kita tadi, dia bukan hanya untuk kawasan Kuala Lumpur, dia akan meliputi seluruh Malaysia. Sebab itu kerajaan telah mengenal pasti 534 kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan-kawasan yang perlu kepada pembaharuan semula. Sama ada bina baru ataupun environment dia, landscape dia perlu diperbaiki, ataupun ada kawasan-kawasan rumah terbengkalai, projek terbengkalai dan sebagainya. 534. Di Kuala Lumpur hanya ada 139 lah. 534 ni Semenanjung, tak termasuk Sabah dan Sarawak. 139 di Kuala Lumpur. 395 tu luar daripada Kuala Lumpur, termasuklah SG4. Iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu termasuk. Jadi ini yang telah pun dikenal pasti. Jadi sebab itu bagi saya bahawa sepatutnya dia seharusnya menerima tawaran yang dibuat oleh Menteri KPKD Datuk Ngah Komen untuk mereka turun melawat sini, melihat sendiri, supaya mereka sesuatu bantahan dia harus berasaskan kepada fakta, berasaskan kepada apa yang kamu lihat, bukan kepada apa yang kamu khayalkan. Seperti mana yang berlaku sekarang. Jadi ini saya nampak ada dua perbezaan, split personality ataupun split keadaan. Kalau di air kuning dia begitu anti kepada kebusukan, tapi bila mari kepada URA yang baru berura-ura ni, dia nak kekalkan kebusukan. Hakikatnya dia bawa politik busuk pot busuk. Dia bawa politik pot busuk.